Ada orang bertanya soalan, saya ada 2 keping gold bar 5 gram. Satu public gold punya dan satu lagi jenama X. Kalau 10 tahun akan datang, saya mau jual kedua-duanya kepada public gold. Adakah public gold akan beli kedua-dua emas 5 gram ni dengan harga yang sama? Bagus soalan ni. Dan jawapannya adalah no, nehi. Tidak. Public Gold ni adalah syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia dan emas Public Gold adalah antara emas yang paling mudah dijual. Saya sudah berpengalaman, memang mudah. Walaupun Public Gold beli semula apa sahaja jenama emas asalkan tulen, Public Gold tetap beli pada harga yang lebih tinggi berbanding kebanyakan kedai emas lain. Itu winnya Public Gold. Tapi untuk emas jenama Public Gold sendiri, harga buyback adalah lebih tinggi berbanding kalau anda jual emas brand lain kepada Public Gold. Jadi, emas jenama lain Public Gold tetap beli pada harga yang baik, tapi emas jenama Public Gold beli dengan harga yang paling sangat tinggi. Kalau tuan-puan mau dapatkan harga terbaik bila jual emas tuan-puan satu hari nanti, jawapannya senang. Simpanlah emas di Public Gold daripada awal. Kan tak payah pening-pening. Mau mulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi beg biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.